Kami ada banyak program kerjasama seperti ILP Pasir Gudang, Petronas, ILP Pasir Gudang, SMI, ILP Pasir Gudang, JPDC dan sebagainya. So boleh datang ILP Pasir Gudang, kami banyak khusus-khusus separuh masa. Contoh yang kami dah lakukan, kami melahirkan kompetensi-kompetensi pengimpal untuk bekerja di MMSC. Kami juga melahirkan kompetensi otomotif untuk bekerja dalam bidang otomotif di seluruh Johor. Dan juga kami juga melahirkan kompetisi juru elektrik untuk bekerja di sekitar negeri Johor. Jadi boleh datang ke ILP Pasir Gudang, percuma, tak ada bayaran apa-apa, ada insentif untuk pelajar-pelajar. So boleh masuk ILP Pasir Gudang dengan program kami. Program ini telah melahirkan welder yang berkompetensi minyak dan gas antarabangsa. Iaitu contohnya saya saya telah lulus antara ketiga-tiga proses, iaitu semau 6 inci dan jitau 2 inci dan jitau setengah inci. Jadi dengan adanya kad WKT yang diiktirafkan oleh Petronas bersama program ini, memudahkan saya untuk company ambil saya sebagai seorang pekerja yang berpotensi. Contohnya, dengan adanya kad Vista ini, company lebih percaya untuk saya memberikan saya WKT untuk test. Jadi apabila saya ada Vista ini, menguatkan saya menjadi seorang welder yang lebih bermahir. Contohnya ini, saya telah berjaya selepas habis program Vista ini, saya dapat lulus ujian WKT di company MMHE. என் பேர் தினேஷ் முருகன். நான் வந்து கங்காபுலாலேருந்து இங்கே வந்து படிக்கிறேன். நான் எஸ்பிஎம்லாம் வந்து ஜஸ்ட் பாஸ் தான். இப்போ படிக்கிற எஸ்பிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யார் யார் கிரேட் இல்லையோ வாஸ்ட் இல்லையோ கவலைப்படாதீங்க. எஸ்பிஎம்மில் வந்து இப்போ வந்து இது கிரேட் இல்லாதவங்கயும் எடுக்கிறாங்க உள்ளுக்கு. அதனால நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஐஎல்பியில் ஆட்டோமோட்டிவ், ஆயில் அண்ட் கேஸ், எஃப்எஸ்எல் அந்த போன்ற நிறைய கோர்ஸ்லாம் இருக்குது. நான் எடுக்கிற கோர்ஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் ஆயில் அண்ட் கேஸ். இந்த பெங்கேல் வந்து 2 விதமானது இருக்குது. டிபிஎம்னா வந்து டெக்னாலஜி பஞ்சாலங்கான மெக்கானிக்கல், அவங்களும் வந்து அந்த சைட் இருப்பாங்க. நாங்களாம் வந்து MIOG வந்து நாங்களாம் மெக்கானிக்கல் ஆயில் அண்ட் கேஸ். Nama saya Muhammad Fazil bin Abdul Majid. Saya TEM 3. Saya belajar dari sini Mechanical Oil and Gas. Kat sini kita boleh belajar macam-macam. Contohnya ni sistem piping solution. Sistem piping solution ni cara kita mengartikan sesuatu bahan daripada piping solution. Jadi memudahkan kita. Faedah belajar sini makan free, asrama bagus, kemudahan semua bagus, pengajar pun bagus, wadin bagus. Jadi marilah kita di sini. Hai, Assalamualaikum, selamat datang. Hari ini kawan-kawan kita akan membuat satu sistem penyelenggaraan untuk sistem piping. Kalau anda semua boleh tengok, ini adalah sistem perpaipan yang berada di bengkel TPM. TPM bermaksud teknologi penyelenggaraan mekanikal. Kat bengkel ni kita ada 2 kos. Satu teknologi penyelenggaraan mekanikal dan lagi satu teknologi minyak dan gas. Kat sini kita boleh lihat ini adalah salah satu bidang untuk oil and gas. Untuk lepasan pelajar SPM, kalau anda tak tahu ke mana, datanglah ke TVET. TVET adalah peluang untuk masa depan. TVET di mana? Di ILP Pasir Gudang. ILP Pasir Gudang. Jangan lupa daftar intake pada bulan 7 tahun ini. Sekian, terima kasih. Okay, sekali saya ingin menjemput pelajar-pelajar lepasan SPM ataupun pelajar-pelajar yang tamat tingkatan 5 untuk masuk ke ILP Pasir Gudang mengikuti latihan di sini.